Buah langsat jatuh berlima, satu pecah menimpa dahan. Saya di sini bukan berdrama, cuma berkongsi buku pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Samara binti Lokmanur Hakim merupakan pelajar tingkatan 3 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Carnation Convent Segamat yang berkod JEB 7031. Pada hari ini, suka untuk saya berkongsi kepada anda semua tentang sebuah novel yang bertajuk Bayang Sofia. Novel Bayang Sofia merupakan karya fiksyen yang ditulis oleh Timeh Abdullah dan diterbitkan oleh Iman Publication. Jumlah harga untuk sebuah novel ini adalah sebanyak RM34 di Semenanjung Malaysia dan RM37 di Sabah dan Sarawak. Novel ini mengandungi 492 halaman bercetak. Di dalam novel ini mengandungi banyak isi kandungan yang menceritakan tentang kisah seorang Raisya Sofia. Sofia merupakan pelatih pengurusan di syarikat Rice Mall yang hidupnya terganggu apabila sebuah organisasi misteri menuntut janji lama daripadanya. Sofia ini perlu memilih antara menuruti permintaan mereka untuk melindungi orang tersayang atau ingkar dan menerima padah. Kisah ini turut mendedahkan perjalanan Sofia mencari kekuatan diri dalam menghadapi tekanan kerja, isu kesihatan mental dan kenangan silam bersama rakan sekolahnya Danish Kueh Ilyas, atau gelaran yang diberi ialah Danny. Sofia mempunyai cita-cita ingin berjaya di syarikat Rice dengan hasil usahanya sendiri. Dia menyangka kehidupannya akan menjadi normal seperti mana orang lain. Namun, pertemuan antara Sofia dengan Danny, iaitu atlet tinju tersohor, mengingatkan Sofia kepada sesuatu yang sudah lama dilupakan. Sofia dan Danny merupakan kawan baik sejak zaman sekolah menengah lagi. Mereka sering bersama-sama, tidak kira walau di mana jua mereka berada, mereka tetap bersama-sama. Walaupun pada awalnya mereka ini bagaikan anjing dengan kucing, mereka sering bergaduh disebabkan hal-hal yang remeh. Tetapi, siapa sangka, hubungan Sofia dan Danny menjadi lebih erat setelah itu. Walaupun begitu, pertemuan kembali antara Sofia dan Danny setelah beberapa tahun telah membuatkan Sofia teringat kembali tentang masa lalu yang berkaitan dengan sebuah organisasi rahsia yang membantunya berjaya suatu ketika dahulu dengan syarat dan harga yang mahal. Sofia yang pernah melarikan diri daripada organisasi tersebut kini dihantui apabila seorang lelaki misteri daripada organisasi itu muncul semula menuntut janji lama daripadanya. Lelaki misteri itu pernah berkata kepada Sofia, "Awak rasa awak boleh lari daripada kami, Sofia? Kami lebih dekat dengan awak daripada bayang-bayang awak sendiri." Hal ini telah membuatkan Sofia berasa gerun dengan apa-apa yang dikatakan oleh lelaki misteri itu. Sofia berasa setiap gerak-gerinya sering diperhatikan oleh lelaki misteri itu. Namun, Sofia bukan sahaja diperhatikan, tetapi organisasi itu juga turut menghantui Sofia dalam mimpinya. Perkara ini berlaku secara berlarutan, sehingga Sofia ingin membuat keputusan untuk membunuh diri kerana tidak tahan diganggu sedemikian teruk oleh organisasi itu. Walaupun Sofia dihadapi dengan bermacam-macam ujian dan dugaan sejak zaman persekolahan lagi, dia tetap kuat menghadapinya. Itulah Sofia, seorang wanita yang tabah menghadapi dugaan dan tidak pernah mengeluh dengan ujian yang dilaluinya. Ujian yang dilalui oleh Sofia ini boleh buka minda kepada kita semua agar sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Tetapi,
Di sebalik kisah Sofia ini, boleh kita kupas satu-satu isinya. Contohnya, kita boleh katakan juga yang kisah Sofia hadapi ini hanyalah halusinasi Sofia yang tidak wujud sama sekali. Bagaimana pula dengan pandangan anda? Adakah ianya hanyalah halusinasi atau kisah yang dilalui oleh Sofia ini adalah benar? Sekian, terima kasih.